Apa kak? Hadiah dia 10.5 jap lagi. Okay? Hadiah dia 10.5 jap lagi. Tahu? Guys, apa yang nak cakap? Apa yang nak cakap tadi? Lupa. Mira seorang ke? Sekarang seorang. Awak suruh Mira lain. Lain macam mana? 2 minit lagi. Hadiah at 70 ke? Mira punya kereta pun tak siap lagi. Lambat lah kereta Mira. Kereta Mira dah masuk hospital ke? Yo, kereta Mira masuk hospital. Mira kat mana? Kat hati. Hati siapa? Tipu je. Dah. Apa yang dah ni sekarang guna kereta siapa? Apa belakang tu? Tu hadiah-hadiah Sharina Marcelo. Kalau korang tengok dia punya story IG tadi. Kenapa marah-marah? Apa suka kan? Apa suka kan pack tu kan? Mira yang malu. Mira kulit kat mana? Alah, kulit tu coek tu je. Kalau Mira habak, hampa mesti tahu kat mana. So Mira tak mau habak. Supaya tu untuk privacy family Mira. Okay, jangan tanya soalan macam tu. Okay, janji okay. 1 minit lagi. Turun bulat tadi cute Mira. Turun bulat cute. What do you mean by cute? By turun bulat macam ni. Ni macam bola. Yes, 2 minit lagi. Ya, cantiknya. Hai, konten apa? Cuba tengok. Tapi malam ni ada mana cakap, mana nak spill lebih-lebih. Tak sabar lah tu. Mira follow lah saya. Mira, nanti kita buat VTT group Mira tahu. Okay, VTT group Mira tu maksudnya apa? Video TikTok. Maksudnya macam mana? Mira terlalu tua kau untuk benda ni. Kenapa Mira tak dapat tangkap? Mira sumpah ada vibe Aisyah Habsyi. Tak dulu kan, before Aisyah Habsyi kahwin, masa tu dia duduk dengan mak dia. Mira selalu tengok. Masa tu dia study dekat UKM. And then fast forward, dia sambung master ke degree Fast forward, Mira pun study master dekat UKM. Faham tak? Sometimes Mira rasa macam, Mira dulu adore dengan dia. Sekarang Mira pun macam ikut pathway dia. UPM lah Mira. UPM yes, correct, UPM. Lupa. Hai Kak Mira. Hai, dah 10.30. Pergi tengok cepat. Ada tak? Dah ada belum? Ini pun fans Aisyah Habsyi. Betul. InsyaAllah kalau laju teh. Wait, 1.7k. What do you mean by 1.7k? Allah, korang ni the best lah. Thank you. YT Ihin ke? Ya, YT Ihin. Jangan cari YT Mira, tak ada lagi. YT Ihin. Cepat pergi tengok, ada tak? Cepat Mira nak screenshot boleh? Boleh tak? Cepat, senyum ramai-ramai. 1, 2, 3. Yay! Mira dah screenshot dengan 1.8. Oh, 1.8 pula. Okay, kita senyum macam ni. Cute je semua orang senyum. Tak ada Mira? Belum ada. Okay, sabar. Macam biasalah, kita kena bersabar. Mira cakap apa? Kita kena bersabar. Mira semakin mendunia, Masya Allah. Mira bersyukur orang terima apa yang Mira buat. Faham tak? Sebab Mira macam mana Mira nak bagi kenal ke orang dengan Mira. Faham tak? Sebab Mira sebenarnya tak ada talent. Gitulah. Kak nak belajar tips belajar sejarah. Sejarah ni kena menghafal. Tapi kalau awak bukan yang jenis orang yang menghafal, Mira ada satu lagi tips untuk sejarah. Awak kena selalu buat pasir. Jangan buat latihan. Buat pasir je terus. Sebab soalan sejarah ni dia akan ulang-ulang. Sebab sejarah tu tak berubah. Faham tak? Mira 1.9. Dah 1.8. 1.9 balik. Jom. 1.8 balik. Love you Mira. Love Tika juga. Mira pasal konten. Sabar. Pasal konten, kalau pergi overseas kan, minta Ihin buat research sikit. Contoh pergi Medan baru-baru ni. Tak apa, Mira memang tahu Mira punya kelebihan kat situ. So Mira akan cover bab tu. Ihin tak payah hafal. Tak lagi sejarah tu jadi pelik. 1.9. Okay, senyum balik. 1.9. Senyum. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih guys. Ramai senyum. Okay, dah ada belum konten dia? Dah ada belum? Aduh, 1.8 balik. Itulah tu 100 orang ni keluar masuk dari tadi. Ramainya korang. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Konten apa? Kena stay tune 8.30 ni.
Mana Ihin? Ihin dah keluar dah. Belum ada. Okay, tak apa. Kalau belum ada, come here. Come here. Wah, terima kasih. Iha. Kenapa Mira macam tak behave ni? Sat-sat. Mira nak kena tanya orang tu. Oh, Ihin kata 10.50 lah. 2K. Tipu. Tu 1/9 lah. Tipu lah 2K. Dah berapa konten buat? Siapa? Ihin ke? Mira rasa dah almost 10 right now. Almost 10. Share mana? Share kat rumah. Mira nak shoot konten ni. Tak apa, setia menanti. Thank you guys. Terima kasih. Siapa yang bagi gift tadi pun terima kasih. Mira orang jenis bagi gift. Mira tak sempat nak baca nama. Sorry, okay. Tapi Mira Mira graduate UPM Serang ke Bintulu. Bila Mira nak ada YouTube sendiri? Mira bukan study UPM. Mira study UKM. Bila nak ada YouTube soon. Sebab Mira dah ada satu konten hari tu. Nak bagi tahu ke konten apa tak boleh lah kan. Tapi Mira harap bila Mira dah ada YouTube nanti Mira post, korang tengok tau. Sebab Mira takut jadi macam dah lama. Faham tak? Macam ni. Tapi Mira harap korang sukalah tengok 10.50 tau. Sekejap. Hang pun baru dah siap ke? Aku dah ada kat taman ni dari tadi. Daripada pukul 10. Tak apa. Relax je, take time. Tak apa. Sebab nanti aku rasa akan genjat sampai pukul 11. Relax je. So kita akan makan sekejap lagi. Sekali dengan sahur. Post je Mira. Ihin punya konten Bali pun kami masih tersegi tunggu. Ya ke? Korang masih tunggu konten Bali dia? Mira rasa dia takkan post. Skincare. Mira, you asal Kelantan ke? Tak, Mira bukan asal Kelantan. Mira orang utara. Akak BWP Exco apa dulu he interested lah nak tahu. Mira dulu nak tahu cerita ke pasal BWP tu. Panjang cerita dia. Kenapa dia tak post? Oh, Mira tak tahu tu. Mira punya assume je. Mira rasa dia akan post lah kot. Tak tahu. Mira tak pernah tanya pun pasal konten Bali tu. Utara belah mana Mira? Mira orang Kedah. Orang Kulim. Jangan risau, kami akan support partner Ihin. Wow, terima kasih. Sebab Mira dah shoot, tapi Mira macam sebab takut dapat YouTube lambat. Mira takut. Mira kadang-kadang Mira macam Mira nak post tau yang tu. Nanti takut orang tak nak tengok. Faham tak? Sama kita orang utara. Mira tunggu siapa? Mira tunggu 3 orang. Budak-budak AI lah ada 3 orang ni. Tapi dia tak sampai lagi. Mira Kulim belah mana? Tak ada YouTube lagi ke not yet? Mira you laju. Siapa nak tahu cerita pasal video OP tadi? Tadi ada orang tanya. Kalau tak ada Mira ni. Mira, saya minat awak. Terima kasih. Kita Mira okey ke? Belum. Mira bila ada YouTube. Belum tahu. Mira cerita lah macam mana masa AI. Alah, sama je. Macam diorang pergi interview, pergi apa tu? Malam-malam isi borang isi borang, isi form. Lepas tu shortlisted, diorang akan panggil pergi ke what else? What we call interview or audition kan? Pergi audition. And then dah shortlisted daripada audition, pergi journey. Macam diorang. That's why Mira pergi lambat. Sebab first journey tu Mira terpaksa tolak sebab clash dengan tarikh umrah Mira. Balik-balik Mira landing je dekat Malaysia, buka phone kan, landing kan, kita buka lah airplane mode. Tiba-tiba Kak Bella ada chat, cakap pasal journey kedua tu. Mira pun macam ada lagi rezeki Mira. Macam tu Mira kata sabar, rezeki tu ada. Faham tak? Masa AI kena bagi IC ke? What do you mean by IC? Awak dibagi list, dibagi form tu, dah kena bagi tahu umur berapa. Setulis lah umur berapa, so diorang tahulah. Dan Mira dengan Kanda. Mira dengan Kanda kenapa? Jadi apa Mira dengan Kanda?
kirim salam kat Ihin. Alright, nanti Mak kirim salam. Mira tutup awning. Tutorial awning. Oh, terima kasih. Oh, ada I love you kat sini. Kat sini tak ada. Cuba Mira pakai bawal. Is it? Mira nak buat macam ni je kejap lagi. Nak macam ni. Lepas tu macam ni. Macam pakcik tak? Mira dengan siapa tu? Mira seorang. Mira belajar kos apa dulu? Dulu Mira belajar kos Food Science and Nutrition. Okay? 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 Mana pin tadi ya? Asal dah pegang dah pin tadi. Nampak tak? Mira pernah model hijab Gleria ke? Ya, pernah. Dulu masa 2023 kot. Sekarang pun kalau diorang panggil Mira pergi. Kalau free lah. Kak Mira, part lah. Kalau 300 like boleh tak Mira buat konten prank Ihin? InsyaAllah Mira akan balas balik. Mira akan balas balik. Ada hari ada hari ada batas. Benda malam-malam nak bantu tak ingat kan. Siapa edit video Mira? Belajar dietitian ke? Nutrition ni dia lebih kurang dietitian, tapi dietitian lebih mendalam. Tapi bila Mira once masuk master, Mira punya course clinical nutrition tu, dia nak kata exactly the same tak juga, tapi dia most likely the same. Faham tak? Sebab Mira belajar pasal penyakit, lepas tu prevention dia ada pasal ubat, macam tu lah. Bila Mira nak sama master balik, bila Mira dah stable, maksud Mira bukanlah daripada segi kewangan, maksud Mira daripada segi stable Mira punya timing. Faham tak? Tak faham. Tak faham? Kenapa tak faham? Siapa 3 orang tu? Mira tak boleh spoil kan lah. Mana boleh macam tu. Betul tak? Mira nak post konten Mira. Ihin cakap paling lambat 10.50. Ihin cakap. Mana Ihin? Ihin on the way. Dulu selalu tengok Mira live hijab Gleria. Terima kasih. Tapi dulu Mira pakai tudung labuh lah. Ada Mira ada baca. Dulu elok je pakai tudung labuh. Padahal masa tu Mira tengah live hijab Gleria. Aduh lawak betul lah. Mira seorang-seorang ke? Dulu selalu tengok Mira. Mira dah baca dah. Macam mana yakin bawa kereta first? Tak tahu lah. Mira memang suka bawa kereta. Masalahnya Mira suka drive. Mira nanti buatlah konten Escape Penang insyaAllah. Ceritalah Kak pasal Bidang Rupi. Okay, cerita macam ni. Mira masuk Bidang Rupi. Thank you. Siapa nama dia? Lime. Lukman pun thank you. Dulu Mira masuk MRSM, Mira masuk daripada form 1. Mira ni jenis yang suka macam ke depan. Faham tak? So bila Mira masuk form 1, BWP ada cari masa tu apa ya? Exco, Biro, ni AJK kan, dia bagi AJK, tapi dia bagi untuk budak form 1 je apply. So Mira apply sebab Mira suka ke depan kan. Mira cakap Mira suka yang macam benda-benda yang bercakap dengan mic macam tu. Terima kasih. Lepas tu Spoil betul tak dapat tolong share gara-gara copy and terkat banyak. Oh ya ke? Okay. And then apa nak oyak? Apa tu Mira nak cakap tadi? Jadi AJK masa form 1. So Mira dah daripada form 1 Mira dah ada jawatan. Bila masuk form 2, form 3 Mira jadilah biro pula. Mira jadi biro. Mira jadi biro apa ya? Biro Puteri. Biro Puteri. Lepas tu bila masuk form 4, form 5 Mira fight untuk sebenarnya Mira nak jadi Bendahari Agong. Mesti korang tak faham kan? Tak apa, korang dengar je lah Ni Mira cerita secara ringkas. Okay. Lepas tu sekolah mana dulu? Ni Mira tanya cerita pasal sekolah Mira. Lepas tu Mira fight for Bendahari Agong sebenarnya. Tapi masa tu MSM Mira siapa nak jadi bendahari, dia nak ambil budak account je. Mira bukan budak account, Mira budak science stream. So masa rombakan tu cikgu Mira buat rombakan besar-besaran. Nama Mira tercalon untuk Timbalan Presiden. Dia presiden, Timbalan Presiden, ada naik presiden 1 dengan 2 kan. Betul tak Mira cakap? Timbalan Presiden. Nama Mira masuk kategori Timbalan Presiden. So Mira fight for Timbalan Presiden. Mira sebenarnya masa tu Mira jumpa lah cikgu Bidang Rupi tu kan. Mira cakap lah Mira tak mahu Timbalan Presiden sebab Mira rasa apa tu
jawatan tu terlalu besar untuk Mira. Sebab Mira rasa Mira tak ada leadership yang kuat macam tu. Faham tak? Siapa yang study MSM mesti korang faham kan? Kak Mira MSM mana dulu? Mira MSM Transkrip kan, Penang. Pernah join debat ke? Tak. Dulu maktab Mira, masa tahun Mira SPM 2016 tu, 2015 kita orang ada pergi join apa bahasa? Minggu bahasa. Tapi Mira pergi yang English punya. Kan dia ada English dengan BM kan. Mira pergi yang English punya. Tapi masa tu maktab Mira tim debat sangat-sangat kuat. So kita orang menang. Kita orang Johan masa tu. Masa tu Mira ada terdetik nak masuk join debat. Tapi geng-geng Mira yang lain tu lagi hebat. Korang faham ke Mira cerita ni? Yang ni faham lah. Buat faham je lah. Ustaz Eddie. Ya, Ustaz Eddie tu salah satu ustaz favourite Mira. Faham? Okay, yang faham thank you. Oh ya ke? Adik Mira sekarang bongsu pun MSM. Tak faham tapi dengar je lah. Terima kasih. Faham sebab suka lajunya. Suka macam mulut balik. Betul. Mana Lokman kat rumah dia. Kot. Mira pandai-pandai jawab. Tante dia kat mana-mana. Kata satu Mira, cerita apa sis ni baru masuk. Tak, diorang tanya Mira pasal sekolah Mira dulu. Mira IPG ke? Tak lah, Mira bukan IPG. Mira anak nombor berapa? Anak nombor 2. Lagi 5 minit. Yes, lagi 5 minit. Another 5 minit. Mira orang mana? Mira orang Kedah. MSM ke dulu? Ya. Mira kan, kalau orang tanya rindu zaman study yang waktu bila, Mira boleh cakapkan Mira rindu zaman maktab Mira. Sebab certain orang Mira tanya, dia orang cakap dia orang rindu zaman study matrik lah, degree lah. Kalau Mira tak. Yap. Nak OTP ke tu? Mana ada? Mira nak isi konten lah. Mira UMT kan? Ya, betul. Mira, laju. Mira nanti dah ada YT buat konten react fans edit acara and favorite edit acara bagi Mira dengan Ihin. Boleh. Nanti kita buat. Mira asasi ke matrik dulu. Matrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira and Lokman tak? Mira dengan Ihin. Mira nak pergi mana tu? Mira nak pergi shoot konten. Set. Orang yang nak shoot konten dengan Mira ni ada voice, tapi Mira kena slowkan supaya korang tak dengar. Tak apa, aku tengah buat live juga ni. Sebab Ihin nak post konten malam ni. Tak apa, relax dulu. Mira cerita lagi pengalaman SMK now. Siapa tu? Tak, orang yang nak shoot konten dengan Mira. Dia voice, Mira kena slow supaya korang tak dengar. Kami duk kulim je ke? Cantiknya macam ada this one K-pop idol. I forgot her name, but serious kat you are so cantik. Malu Mira. K-pop idol apa gini? Mana ada K-pop idol gemuk? Mira matrik mana dulu? Mira ni matrikulasi College Matrikulasi Changlun. College Matrikulasi Kedah Changlun. KMK jugalah. MSM mana? Transkrip. Kereta dah okey? Belum. Ihin on the way. Mana awak tahu? Awak dia tak bagi tahu Mira pun. Macam mana awak bagi tahu? Tunggu share ke tak lah. Bukan share kat rumah. Mira orang mana? Orang Kulim, cik. Mira janganlah tidur sambil bercakap. Mana ada? Lagi 3 minit. Ready okay? Mira pernah main softball ke dulu? Pernah. Dulu Mira main softball masa form 2, form 3. Ya Allah, gelap. Kulit Mira gelap gila. Sebab softball kan duduk atas padang. Tengah hari duduk main kan. Sampai burn kulit Mira. Betul, sumpah Mira zaman softball tu antara yang best lah. Yang paling Mira ingat. Tapi ya Allah, kalau nak suruh berdiri tengah padang, Mira tak gamak lah. Kesian kulit Mira. Asal nangis hari tu prank. Tak tahu Mira memang jenis macam tu. Macam mana?
Mira UMT course apa? Food Science and Nutrition. Siapa dia ni? Akulah. KMK juga. Oh ya ke? Ramai ke? KMK Mira content celebrate birthday Ihin tak ada ke? Siapa cakap tak ada? Siapa cakap tak ada? Dekat Mira ya. Konvo tahun bila? Konvo degree tahun 2022 Disember. Betul tak? Betul. Expect tak kena prank dengan Ihin. Sekejap. Mira tak expect. Tapi last pack dia macam duk acah-acah kandang tu kan. Mira dah hati macam, apa ni? Lepas tu Mira dah hati macam, shit, takkan Mira kena prank kot. Macam tu je. Kena tipu-tipu. Ujung-ujung tu. Lama tak jumpa. Mira pakai iPhone berapa? Akak Mira comel tu je. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Siapa tu? Balas balik lah. Balas apa? Itulah. Mira pun tengah fikir ni. Mira nak balas apa kat dia ni. Keram pula kadang-kadang tu. Aku dah terminat curah dah sekarang. Terima kasih Hana. Ramai pula lah duk U-turn depan kereta Mira ni. Mira ingat Shoemaker tak? Shoemaker. Oh, familiar. Apa dia? Nama account Shoemaker tu. Mira macam Lia from Itzy Kak. You ke? Saya tengok. Mira tengok. Saya baru nak tengok muka dia. Ni. Ya ke? Lain lah. Dia cantik lah muka dia. Muka dia macam tu Mira. Macam ni. 1 minit lagi Ihin post konten. Yes. Kita dah okey ke Mira? Belum. Mira pakai iPhone apa? Mira ada 2 phone. Shoemaker ada WhatsApp Mira nak jadi editor dia. Sekejap Mira tengok. Oh ni Syah lah. Set. Yang hari tu nama apa? Mira ni suka save nama orang. Save ni tapi Mira tak ingat nama. Set. Oh ni. Set Mira baru perasan. Set Mira reply. Ya Allah. Patutlah Mira rasa. Mira macam ada je tak reply WhatsApp orang. Sekejap. Bagi Mira. Apa nama dia? Dah, Mira dah save number. $10.50. Cepat pergi tengok. Ada lagi tak? $10.50. Mira buatlah konten prank Ihin. Boleh. Memang Mira akan balas balik. Tapi sabar. Walaupun baru masuk content creator ni, susah tak bagi Mira? Bagi Mira, dia dalam ni kita cakap overall lah. Dia bukan daripada side editing ke shoot ke tak. Dia tak cukup masa. Tu je Mira cakap. Mira rasa 24 jam sehari tu tak cukup. Maybe sekarang sebab Mira baru kot. Nanti lama-lama maybe Mira dah pandai lah kot organize kot. Tu je lah. Arisa ni duk tanya macam-macam pula ni. Kereta Mira dekat bengkel kan. Sekarang Mira pergi kerja naik apa? Ni naik kereta ni. Naik kereta ni. Kenapa nak tolong bawa Mira ke? Boleh. Mira lagi suka sebab pagi-pagi Mira tak payah drive. Mira best. Ajura tengah mendunia. Kalau Ihin malas tolong pulas telinga dia. Boleh pulas telinga dia. Taklah, Ihin dah rajin lah sekarang. Mira dah happy. Belum ada lagi. Tanya Ihin cepat. Sekejap. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Apa cabut je. Sabar Zat. Mira 95 ke tak lah? Mira 99 lah. Tak sabar tunggu Mira dari YT. Terima kasih Acura Mendonya. Wow. Terima kasih guys. Terima kasih selalu support. Mira Lokman bila? Lokman apa? Tak angkat pun kau Mira. Dia tengah bersiap kot. Mira tengah nak shoot konten ke tu. Betul. Mira takkan keluar malam. Baik Mira baring dia tidur. Mira saya pakai arah positif mendonia saya nak terikut. Nak terikut apa?
dah positif vibe awak. Ya, dalam hidup ni kan, kita jangan rasa nak spread negatif pun. Sekecil-kecil hal pun tolonglah buat benda tu, orang kata at least positive side. Faham tak? So supaya awak rasa bukan untuk orang lah, actually dia untuk diri kita juga. Okay. Mira asal mana? Mira asal orang Kulim, Kedah. Terima kasih bagi gift. First content Mira ramai-ramai hit view 100k in. Ni dah menguap. Gantuk dah. Tak apa guys, macam tak kena Ihin, kita kena banyak bersabar je. Bila post content should be today. Siapa moderator Mira? Yang nama Tikah tu moderator Mira. Esok ke pergi janda baik? Esok Ahad lah, cuti. So nak pergi mana? Dah shoot first content ke? Hai dah. Boleh tak send awak punya portfolio? Thank you. Kalau dia malas, apa tu? Dia kan cakap apa? Kalau dia malas, rotan dia buat kata Datuk. Ya. Hai Mira, hai. Mira post konten jogging. Korang nak dengar cerita pasal ni tak? Nak cerita pasal jogging-jogging tak? Sekejap Ramainya editor Mira. Mana ada? Editor apa? Mira shoot ni akan ada Ihin juga ke? Ada. Mana boleh tak ada? Ihin dah tu, konten Ihin dah keluar. Yay! Congrats Ihin gonjek akhirnya. Cepat pergi. Tak apa, korang 1.2k ni tak apa. Nak keluar pun ramai-ramai pun tak apa. Pegang tangan ramai-ramai, pergi YT Ihin. Kita tengok, cepat. Lepas tu korang komen yang positif je, okey? Cepat. Mira nak spill sikit. Tolong sediakan tisu. Yang tu je. Bye-bye Mira, take care. Alright, bye. Acara benda ni, thank you guys. Love you. Bye Mira, bye. Lepas tu korang tidur awal, okay? Takut? Mana takut apa? Tak ada benda yang scary pula. Ihin. Nah, suka korang suka. Mira, college journey Q&A. Nanti Mira buat live lagi. Kita borak lagi, okay? Sebab kat rumah Mira punya line dia macam slow sikit. Kunci kereta Mira dah 2 kali. So 2 kali keselamatan. Double keselamatan. Carikan editor untuk Ihin sekali Mira. Ihin dia ada dah editor dia. Kadang okey ke? Mira dengan siapa tu? Seorang. Suka tengok Mira. Terima kasih. Mira harap Mira ada satu doa ni Mira amalkan. Mira harap orang pandang Mira dengan kebaikan, bukan dengan rasa benci ke apa. Tu korang boleh amalkan. Tapi Mira lupa doa tu bunyi start macam mana. Dia kalau macam ni memang tak ingat. Ada satu doa tu, maksud dia suruh macam semoga orang pandang kita dengan penuh kebaikan dan bukan dengan kebencian. Something macam tu lah. Pernah dengar kot Mira rasa kan? Baru nak record. Janganlah Mira tak ingat. Ini dah post content guys. Yes. Cepat-cepat kita tengok cepat. Make sure kita hit 100k in 24 hours. Okay? Tak ada pun content. Aduh. Tak ada YouTube lagi ke? Not yet. Kereta Mira hari tu dah okay ke belum? Mira kenapa ni cantik daripada biasa? Saya tak nampak. Kenapa? Belum ni Mira tak cantik ke? Gedik tu. Oh lah. Apa kat Oh lah. Ishak Osma ni. Oh lah. Serius banget dia. Semakin berkurangan view live. Tak apa. Sebab diorang pergi tengok konten tu. Konten Ihin post. Tak apa, pergi je. Mira pun nak end dah ni. Mira kata nak cerita pasal jogging. Nantilah. Boleh tak nanti? Boleh lah nanti, okay? Betul lah apa Mira kata. Kita kena ubah cara doa. Betul. Apa-apa bermula dengan niat. Dan juga ubah cara hidup kita sikit-sikit. Macam Mira suka baca-baca pasal doa tu. So that's why Mira share pasal benda tu. Kita kena ubah cara doa kita kan? Tidak kan? Contohlah, Mira bagi contoh kenapa Mira ajak cara ubah cara doa. Contohlah, daripada kita belajar solat. Contohlah belajar solat daripada umur 5 tahun kan. Daripada ni cikgu ajak. Bukan doktor pula, cikgu ajak. Ya Allah, ampunilah dosa ibu aku, murahkan rezeki aku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Gitu. Doa yang sama. And kita guna doa tu sampai umur kita katakanlah 22, 21 tahun. Doa yang sama. And doa tu dah jadi macam rutin kita asyik sebut. Benda tu dia tak mula daripada hati, dia mula daripada mulut je.
Unless kalau korang olah doa tu hari-hari lain. Maksudnya kita ubah cara doa kita. So dia jadi macam mula daripada hati lah. Faham tak? Kita express doa melalui hati, bukan melalui mulut sahaja. Itu je. That's why Mira cakap apa-apa kalau nak rasa nak ubah diri, ubah dengan cara kita berdoa. Sometimes certain orang dia ubah diri dia dengan cara manage time. Macam banyak cara. Tu je. Take care Mira, shoot tu and take care. Alright, bye Tika. Tak apa, korang tak apa, pergi je ni. Pergi je tengok konten Ihin tu, okay? Apa-apa update cuy. Alright cuy. Ada amalkan surah Al-Kausar untuk orang suka kita. Betul? Izzati, thank you Izzati share. Untuk surah Al-Kausar pun dia untuk macam, dia ada banyak tau kelebihan surah Al-Kausar ni. Salah satunya untuk buat orang suka kita. Correct. Boleh shoot dengan siapa pun boleh abang. Yang penting bukan berdua lah. Ya? Kakak saya pun sepek. Comel tengok Mira kena prank dengan Ihin. Hampa suka kan? Hampa suka kan Mira macam tu kan? Apa YT Mira? Bukan YT Mira, YT Ihin. Malam ni YT Ihin. Mira accept lah request chat Rania nak borak dengan Mira ni. Okay, nanti Mira tengok dekat request. Okay, Mira jarang sangat pergi check dekat request. Nanti Mira pergi tengok, okay? Kita dah okay ke Mira belum? Mira dah ada YouTube ke belum? Pergi konten Ihin. Pergi cepat. Lagi seminit Mira end tau. Kenapa Mira tak buat YouTube? Kenapa tak buat? Sebab Mira kena ada konten dulu, baru Mira boleh ada YT. Sekarang Mira dah ada satu konten, tapi masa tak sempat pula sebab esok dah cuti. So Mira tak boleh nak berjumpa dengan bos. Tapi nanti Mira tanya Abel, Kak Mira tak kenal ke? Siapa itu? Mira bila keluar konten ni dah keluar dah. Dora dah keluar dah dekat YT Ihin. Cepat pergi tengok. Baru keluar tadi. Baru dalam 5 minit kot. Tadi Mira baca tadi 10.54 dia orang komen. Baik Mira, bye Arisa. Nama channel Mira kalau dah buat YT, maybe AI Mira. Yang tu je kot supaya semua orang cari. Okay, cepat. Okay, dah pukul 11. So, terima kasih guys teman Mira. Mira harap korang enjoy dengan konten malam ni, insyaAllah. Semoga apa yang nak disampaikan tu dapat. Okay, ambil yang jernih sahaja, yang keruh korang buang. Ambil yang baik sahaja, yang tak baik tu korang buang. Okay guys, bye. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye guys. Mira dah buat itu ke belum? Dora gila kat Mira. Bye Dora. Bye guys. Siapa yang ada dalam ni pergi dekat YT Ihin. Cepat Mira teman korang. Cepat Mira tunggu number tu turun. Bye kasih. Bye Delisha. Bye Zati. Bye kasih. Bye Nick. Hai Haida. Bye Zati. Siapa lagi nak bagi Mira? Bye Oyen. Bye Nur Ain Muhammad Una Suraya Ifah Zedo Mira Jo Hussein Ada Aisyah Suraya Na Kai Zedo. Wih, apa benda ni? Sekejap. Pedia pula dah. Set. Siapa lagi nama? Nothing. Lisha Dania, Nurul Fi, Itfia, Arif Aiman, Amirul, Lisha, Naizi, Miss Emira, Mira Rania punya account ni. Bye Rania. Mira tak sempat baca. Apa? Bye Fina. Sikit lagi 300k. Tak apalah, tap-tap lah bagi cukup 300k. Bye Miss Emira. Bye Azim. Siapa lagi nak bye Mira? Bye Aisyah. Cepatlah pergi. Siapa yang bye Mira ni pergi masuk sana terus. Okay lah guys, bye. Orang yang dah nak buat konten dengan Mira pun dah ni. Bye Arisa. Oh ramai komen bye pula dah. Bye Una. Bye Dania. Terima kasih bagi gift. Mira tadi orang bagi trade. Sumpah lah. Terima kasih. Mira tak sempat sebab Mira duk tengok siapa yang duk nak shoot dengan Mira ni. Mira train. Allah, thank you. Siapa yang bagi train? Siapa bagi train tadi guys? Nama dia apa guys? Mira nak shout out kat dia. Cepat. Siapa yang bagi train tadi? Munculkan diri. Cepat. Macam AI Mira lah. Orang lain tu dah nak tamat live ke Mira you. Sebab Ihin dah post konten. So korang dalam live Mira ramai-ramai pergi dekat what we call YT AI Ihin. Okay, nama dia 50%. Oh iya ke?
Thank you 50% bagi Mira. Trin, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kak Nur Ain Muhammad ni sepupu Mira ke? Nama lebih kurang. Tak sabar tunggu Mira ada YT sendiri. Terima kasih. Lain betul Mira pakai bawal. Ya ke? Malam ni Mira malas nak iron shawl tadi. Mira wish good luck untuk exam PPT3. Alright, good luck guys. Assalamualaikum. Hai Mira. Waalaikumsalam. Mira macam mana? Laju betul. Cepatlah naik pula dah number. Pergi tu, pergi YTE Hin. Korang pergi serbu YTE Hin. Boleh tak? Boleh tak korang ramai-ramai pergi situ? Relax Mira. Mira dengan siapa tu? Mira seorang. Bye, take care Mira. Bye. Bye Mira, take care. Bye. Oh ni on point no. Ni tudung RM10 je ni. Akak kat mana? Sabar Mira. Buat konten masak. Dah tengok YTE. Terima kasih Mira comel. Siapa nak tengok YTE tu? Ready tissue tau. Tu je Mira nak abang. Mira ambil degree ke sekarang? Master. Habis dah degree. Mira dah graduate dah. Esok cuti ke kerja? Esok cuti. Braces bila buka? Dah boleh buka dah sebenarnya. Dia kata lagi 3 kali. 3 kali jumpa doktor. 3 bulan lah should be. Tapi Mira tak nak buka. Tisu kena ada. Ya. Kak Mira cantik. Terima kasih. Kuling belah mana Mira? Hai, siapa kak dari Indonesia? Hai orang Indonesia. Hai Indonesian. Sini Malaysia dah pukul 11 malam. Kalau kamu jam itu 12 kan? Sini baru 11. Master ambil course apa? Dan clinical nutrition. Mira new fans. Hi Ice Coffee. Course apa Mira belajar? Mira ambil nutrition. Sedih konten malam ni. Janganlah spill kat sini. Bukan jam 12 ah? Sekejap. Bye bye. Mira sihat. Sihat. Alamat tisu. Laju. Terima kasih bagi gift. Alamat tisu kat rumah dah habis. Sudah. Ambil kain buruk tak apa. Ambil kain buruk tak apa. Asalkan ada benda untuk lap. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Okay dah. Bye. Mira nak end dah. Bye. Assalamualaikum guys. Jaga diri. Take care. Assalamualaikum. Bye. Good night.